Semua, Assalamualaikum, selamat pagi. Zara kat basah-basah hari ni nak cari kerang. Suami Zara teringin nak makan kerang. Tunggu suami Zara ambil troli dia. Tak ada troli. Cantik bro. Sekarang troli ni kaki dia, ya Allah. Okey ke troli dia? 36 28. Okey. Okey, masih. Berapa? 11. Ah, boleh? Okey ni. Ah, RM11. Ambil sekilo. Sekilo RM5. Ah. Ah, ni. Dah jom. Tak belanja banyak, sikit je. Mana? Bawa motor je. Ah, senang. Nah, muat. Dah lama tak merempet naik motor. Kat sini parking susah. Dah balik beli buah bikin susu 2 biji. Sebiji RM10. Macam murah mahal tahu. Ambil nenas 2 biji RM5. Ha. Nak cari ada masak betul-betul nak terus makan. Tak ada. Dah beli yang ni baru nampak yang seberang sana. Sebelah tu ada yang dah masak. Sikit-sikit je. Ni ada ikan, ambil sotong, ambil kupang. Borong apa ni? Jambu batu. Singgah beli jambu batu tu sahabat semua. Ambil buah mata kucing bolongan sebesar. Dari nak basuh sekejap. Dia baru keluarkan tadi kan. Panas. Muka Zara merah-merah. Oh. Beli sikit je. 3 gram pula tengok dia besar-besar. Jambu. Ada 3 plastik. Nah. Beli RM15. Kepanasan nak minum air batu jambu batu kejap. Dia baru balik sekolah. Ini tadi sarapan apa tuh? Gulai ayam nasi belau. Semalam ada lebih gulai ni. Zara pagi tadi sarapan dengan kita orang anak beranak. Apa betul balik sekolah? Apa? Dah basuh straw tadi. Air jambu dia sedap. Bismillah. Dia letak asam boy kan, sedap. Beli jambu dia sebab nak dapatkan asam dia je. Asam dia sedap. Nanti beli asam boy dia dekat luar, campur ni. Tak manis sangat. Mama naik motor berdua. Merempit dengan papa naik motor. Merempit lah. Merempit tu benda.
Merempit gini nah. Merempit. Apa? Minumlah kau yang tuh. Ambil yang minum, nanti mama ambilkan yang tuh. Enggak, nak masukkan buah. Hah? Oh, ambil kan? Ambil lah. Iya. Ambilkan dulu. Mana bekas mama letak asamnya? Dapat sebekas Tupperware. Nanti buah nak potong pakai susu. Mbak satu tadi Zara udah beli yang dah siap betul-betul masakkan, dah lembek-lembek sikit dalam dia. Pegang betul tumpahan nanti nak. Panas betul, aduh. Muka Zara merah-merah, dah tak pakai sunscreen. Mana Tupperware mama? Nak masukkan asam. Ada kan sotong 1,30 kilo, mahal betul tadi besar. Nah, masuk dekat campur dengan tom yum. Yang betul tak ada stok. Nih, betul sotong. Ambillah sikit. Ini tadi ya, RM10 per ekor nih. Nah, boleh lah. Tak ada sotong yang kecil-kecil, tak ada. Nah, ambil kupang. Ini ya tujuan utama saya nak pergi pasar, nak cari kupang. Saya ingin masuk campur ke tom yum. Ambil ni apa namanya? Suami Zara ambil ikan. Ikan apa dia panggil? Ikan mata besar. Zaman-zaman Zara sekolah rendah dulu, memang ikan ni dia makan kan. Berapa ni? Zara pun lupa. Suami Zara bayar, Zara pun dah lupa. Ambil dalam meko goreng garing-garing sedap, mata besar. Suami Zara ambil lagi ikan merah. Kata masak standby, masak asam pedas. Beli dah siap potong gini. Tak ambil kepala dia. Ni je ke tadi? Nah, ini je lah belanja tadi, tak banyak. Nanti esok nak beli kampung kan. Malas nak belanja banyak. Ini pun beli standby, buat standby je, geram dia cakap suami Zara. Dah settle, Zara settlekan betul. Kupang, udang, sotong ni nanti petang sikit baru Zara masak untuk makan malam. Kupang pun dah siap bersih. Ayam, semua bahan dah siap. Zara nak potong buah jap. Suami Zara nak suruh potong buah. Zara busy kat dapur. Kalau dapur ada dua je dah kat sini. Dia nak tahu manis ke tak, dia cakap tak siapa. Dah besar macam besar kepala, biji kepala. RM10 sebiji ni. Kita nak potong yang dah ni. Dia bonyok-bonyok sikit tapi dia tak tembus dalam. RM10. Saya nak potong tak? Mana pisau Zara tu? Rasa manis ni. Bau dia. Bau dia pun dah manis. Tak ada tempat besar. Sini je lah dekat atas singki. Bismillah. Tengok tu. Dia tembus busuk tak ke dalam. Biasa ambil yang dalam lembek macam gini, dia kompor masak kan. Pisau pula tajam. Anak Zara suka betul buah ni.
Manis-manis leteng. Dia kena kupas macam gini. Senang anak cara makan. Oh, Masya Allah. Potong besar-besar. Manis buang. Bau pun dah. Tahu manis. Manis bang? Sebiji ini. Sebiji nanti besok potong. Kita orang memang pantang kalau nampak ada buah nih, memang suami Zara ambil. Dapat sebekas. Ini sebiji, besar kepala. Nanti dipotong ini lagi cantik ya. Ini tak ada buruk tapi dah cantik, bau pun dah manis. Suami Zara tadi pergi beli hantar Abang di sekolah, dia beli asam, dia campur asam. Balik-balik dia bawa beli telur, nampak telur ada grade A. Itu baru belanja kan, lepas beli grade isi, dah ada separuh dan tengok dia ambil grade A. Ini apa nih? Hex. Ini sebab semua merah. Zara nak setelkan makan malam, makan petang, makan malam. Kakak nak pergi sekolah, makan dulu, dia nak masak. Dia guna periuk apa? Periuk besar, kuali besar. Suami Zara suruh pakai kuali besar. Kuali besar. Sop tom yum, daun ketumbar, masuk akar. Karena dulu kukus. Nah, mana kupang. Ada basuh besar Zara nak rebus tanpa air, biar dia keluarkan air dia sendiri. Zara punya tudung saji. Ini kita nak masak. Sampai campak je Zara masukkan air. Ini akar ketumbar patah je. Kena air lebih, anak Zara semua suka. Masuk isi ayam. Masukkan serai, bawang holon ni. Lengkuas, sampai campak je. Dia punya kupang dah. Nanti ini tengok tapis nak masukkan dalam sup. Dah kupak sendiri dia tengok patut kecut. Macam gini manis lagi. Tak kita tekan, kita basuh dah. Tengok air dia kotor. Zara dah buang dah dia punya rambut tadi, dah kikis-kikis dia punya ni. Cantik elok dalam. Dah bersih. Makan satu. Kita makan satu. Zara punya set tom yum, tengok satu botol besar. Zara guna ni je, tak ada banyak cekadak. Kita masuk campur satu ni je. Zara nak masukkan cube ayam. Buang dia tapis di sini. Cube ayam. Dia boleh masukkan kupang biar dia tambah manis. Saya masukkan, dapat satu sudu besar ni. Mbak Zara punya sup ni banyak. Nak Zara semua suka nanti. Memang favorite dia orang, tom yum ni. Dia mendidih sekali dengan kupang ayam kita dalam ni.
Kena pekat-pekat baru sedap. Masukkan udang sotong. Ini Zara siap kopek terus, udang nanti anak Zara nak makan, nak bisa kopek lah, apalah. Siap, masukkan bahan semuanya. Tomato, cendawan tiram, bunga kobis, enoki. Besar. Zara dengan suami suka sangat enoki. Penuh satu kuali ni. Masukkan susu cair. Saya banyak sangat. Cili padi, limau sikit. Sos ikan, sos ketong. Taburkan daun limau purut dengan apa nih? Dan ini saya ada buang batang dia, takut pahit. Siap. Ini pun dah menggoda betul. Makan malam tom yum. Dah siap.